Okay, jadi bila saya pakai minyak pergi balik Kuantan, bila saya naik tu, vibration dengan bising dekat enjin tu dah kurang. Jadi minyak pun dia ada perbezaan jugalah dekat situ. Kalau siapa sayang kereta, bagi saya berbaloi lah. Nama saya Najibuddin. Saya asal daripada Kedah, tapi saya kerja dekat Puchong, Selangor. Dekat Kereta Azia. Mileage masa tu baru 80k. Tu sebab masa saya pakai minyak yang original, bila saya pergi Kuantan naik bukit apa semua, dia ada meraung sikit lah. Saya pakai minyak sekali dengan treatment dia lah. Minyak fully 530 dengan treatment. Selalunya saya ulang-alik balik Kedah lah. Bila saya ulang-alik balik Kedah, minyak saya, kalau saya tekan 1314, bila saya sampai ke Sungai Petani, dia akan tinggal 2 bar lah. Tapi bila saya pakai Nano Energizer ni, treatment dia apa semua, boleh kekal 1 bar. 3 bar lagi, dia naik lagi 1 bar lah. Kalau siapa sayang kereta, bagi saya berbaloi lah. Kalau kata kereta tu untuk naik 5 tahun and then beli baru, tak payah guna. Tak apa, belilah benda lain. Kalau rasa nak tahu dia punya perbezaan, kebaikan dia, boleh try lah Nano Energizer punya engine oil dengan dia punya treatment. Kalau bagi saya, kita cuba sekali. Tapi kalau nak lagi rasa sedap dia, kita ambil combo set lah. Treatment dengan engine oil, kalau kata kereta baru, kita pakai fully synthetic. Kalau kereta mungkin dah makan usia, kita boleh pakai semi. Orang cakap kalau pakai mineral, enjin akan meraung. Tapi saya pakai mineral dekat Toyota Vios saya pun tak ada enjin meraung. Tapi kalau orang nak cakap apa, bagi dia cuba dulu lah. Baru dia tahu perbezaan dia macam mana.